Ni ada 5 jenis makanan yang cepat merosakkan buah pinggang kita. Dan makanan-makanan ni boleh merosakkan buah pinggang kita tanpa kita sedar daripada dalam. Kita tak tahu dan tak perasan pun. Kau nak tahu? Jemput follow dulu, like dan share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Yang pertama sekali dan terpaling utama, makanan yang tinggi garam. Makanan yang tinggi garam dan juga masin. Contohnya mi segera, kicap dan juga jeruk. Garam tinggi menyebabkan buah pinggang bekerja keras untuk buang toksin-toksin. Kedua, makanan-makanan yang diproses. Contohnya nugget, sausage, burger. Yang ni dia tinggi kandungan preservatif yang menjadi beban yang banyak tinggi kepada buah pinggang kita untuk bekerja. Ketiga, makanan minuman yang bergula tinggi ataupun bergas. Air dalam tin, air boba, teh ais, kopi ais. Yang brand-brand viral tu. Yang keempat, daging merah ataupun organ-organ dalaman yang tinggi dengan protein. Jika diambil berlebihan, dia jadi overload kepada buah pinggang tu untuk bekerja. Yang kelima, makanan yang bergoreng dan juga berminyak. Makanan tersebut boleh menaikkan tekanan darah kita dan juga level kolesterol juga akan naik. Tu yang jadi beban kepada buah pinggang kita. Kalau sayang buah pinggang, cuba elakkan, kurangkan makan benda-benda ni.